Bang apa tu? Angkat sikit bang, angkat sikit bang. Okey, hari ni aku mancing udang. Oh, tu dia. Pak. Mana sepi sebelah kau ni? Tolong betina apa? Macam ni lah kita mancing kat sungai guys. Ada rezeki adalah, tak ada nak macam mana kan. Apa kalah? Macam biasa lah, kita punya otai gasak bau, penuh. Punya adalah sikit bagi muka sikit kat rumah kan. Kita pergi mancing. Jadi kita tak beli tau. Assalamualaikum, selamat morning Okey, hari ni aku mancing udang. Aku berada di JT Lubuk Tackle kita berada di JT Lubuk Tackle. Okey. Ini bos dia Tapi ni kalau kata sana hujan kan? Ini bos Air Lubuk petang Tackle. sedap ni. Okey, korang kalau nak mancing kat sini boleh roger dia. Dia ada boat, dia ada kedai, dia ada ni houseboat. Okey. Boleh deal dengan dia lah kalau nak mancing udang. Boleh sampai. Sampai. Aku letakkan nombor situ nanti Tengok ni semua depan-depan ni customer dia ni. Ini ramai dah naik berduri malam ni. Okey. Dia ada boat. Boat dia banyak insya-Allah. JT boleh mancing. Ni JT ni nanti dia akan buat balik kita kena reboot ni. Okey. Korang boleh mancing naik ni Ini pun baik ni guys. Ini baik. Ini houseboat dia Okey. Korang kalau nak mancing dekat area Sungai Muar, dekat Sungai Raya, Teluk Bakung ke apa, area Jorak, boleh roger ni. Encik Zaharul Lubuk Tackle. Okey, aku tengah tunggu orang ni untuk mancing udang. So, stay tune. Let's go. Gila oi, dapat Gila ni. Angkut dah. Angkut depan tu. Ada tu. Depan tu. Depan tu. Bagi dia keluar tu. Gerak oh. Gerak ni, sampah ke apa ni? Sangkutkan sampah. Tapi bang ada. Ada. Tengok sampah. Gerak. Sampah apa pula ni? Ada udang telur dengan apa? Dengan tali Tali kau ke? Entah tahu, tak ada. Tali orang ni yang Sampai udang ni. udang penting. Ke tali aku? Tali ni lah. Tali aku. Oh, tali kau. Berat no? Dia sangkut ni. Kau jangan mayong dah ni. Ikan. 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 Sauk tu. Sauk. Mana sauk? Ni. Ni air penuh memang tengah banyak orang malim ni. Apa cabut tu? Tahu memang laut ni lepas ni. Oh, berminyak bibi. Minyak bibi. Baru dah lah aku kena mayong betul. Kepala kuning betul. Ini arus banyak. Ini kalau pakai ruat mati ikan ni. Oi, besarnya. Ini orang aku nak Ni kalau pakai ruat banyak ni memang kita cari ni. Panjang kali. Cari. Wah, belas ekor ni. Besar-besar ni, pertolongan ni. Mancing kat sini macam gila. Tuk. Tukar mata. Tukar mata. Wang, balik. Layan. Berdeset-deset. Buka drag tak tahan tu. Abang Zam menjirap. Abang Zam duduk depan tu, dia mancing naik boat. Dia tengok kita kat sini. Kita tengok dah sampai dekat 50 ekor. Buah hati. Dia ni. Teh, boleh. Jebul tak apa. Pakai buat, memang dia lah.
Okay guys, aku dah atas bot. Hari ni aku mancing dengan Abang Bird lagi video lepas aku mancing dengan dia, kali ni aku turun lagi. Tadi dah mancing dah kejap atas jeti lubuk tackle kan. Adalah 2 ekor duri malim, 2 ekor udang galah, tapi tak besar, kecil lah. Sekarang kita tengah parking ni kat spot pertama. Tengok apa hasilnya. Okay, yang mana baru jumpa channel aku, selamat datang. Jangan lupa like dan share, subscribe guys Mantap. Okay, jom mancing. Sementara tunggu udang makan, kita makan. Benda tak sarapan buat tu. Memang selalu sangat lambat. Bahaya saat awal. Kalau hanya tak biasa kan, bahaya. Ikan macam tu tak? Kuat no nariknya tu. Buat air nak terkejut je kan. Air capai-capai ya. Bahaya je ada dulu ni. Ikan apa ni? Oh, ikan biang. Ada sudah. Maling jauh, kayu ni jauh je. Tak nampak. Macam betul. Main tempat air laju je ni. Makan ni kan atas ni. Banyak ni. Dia punya sungut tu dah macam kawan punya tadi kena. Putus. Putus kat sesungut. Dah apa pun tak boleh. Ni ada can ni, air slow ni kan. Ni malim ni. Kami lesen ikan dia ni. Hari ni aku mancing ikan dah. Dah berekor-ekor ikan aku naik ni. Alhamdulillah. Mana sepit sebelah kau ni? Dia bergaduh semua. Gebuk betina apa? Gaduh. Kawasan tak? Kuning ni. Sekarang jam dah pukul 2 hampir 2.30. Udang tak nak buka mulut guys. Ikan ada. Tapi tak apa, kita tengok macam mana. Kita mancing pasal petang kan? Pasal petang. Macam ni lah kita mancing kat sungai guys. Rezeki adalah, tak ada nak macam mana kan. Tapi tak apa, kita cuba, kita usaha lagi. Okay, jom sambung mancing. Apa ni kat bawah? Oh. Dia orang kata kat bawah ni ada patipuk ni. Kat batu. Boleh pakai lah. Ini kalau kena bot ni. Jahanam.
Ini apa ni? Kalau kat laut apa ni? Ikan apa? Patipuk lah. Siakap batu. Macam piuk kan? Macam piuk. Main tengah lah. Kuning. Macam sepik kuning. Dia pun ada kena kan? Baik kocek ni. Ke abang tarik tak kendur tali. Ya lah, tu kat ni. Dia tarik tali empur tu. Aduh. Angkat senyap bang. Masnya kan? Mana? Apa ni? Wah. Gua angkat bau dia nyak kan? Buat tu lari dia. Tahu cakap storm mandi. Ui. Aku minta bau mesti di tengah ni. Tu ni. Bang, kelapa bang bakal. Ui. Relax. Dia kalau kau tarik dia mendak aja. Ni dah tengkuk kali tali sebelah ni. Berat ni kan. Aduh. Jangan, udang dah limited ni. Banyak terlepas pula kau. Kau boleh keluar tak dari jaring ni? Aku dah 2 ekor dah hilang kan tu. Takut. Oh tu. Dia air selur juga Dan. Dia nak dapat galah tepi ni. Tahu tak apa. Aku banyak rajin kena baung. Aku banyak kena baung. Ni tolong mi. Double strike. Wow. Kelayan. Ikan. Oh, baung lagi tak? Baung lagi tak, Dan? Baung suka betul makan mancing aku. Oh. Udang. Ada juga bumbu campur. Wah, Oh. bapak galah. Dapat dia. Bisa. Ya. Akhirnya. Yang melengkung joran belum dapat ni. Yang melengkung joran belum dapat lagi ya. Dah tadi baung ni ikan duri ni. Aduh. Kau Aku sekali kena nasib baik tak terkejut. Terperanjat aku. Keluar direct. Laki betul. Kuning.
Kau ten kau memang petang lah Mi. 10 ekor lagi macam ni sedap juga. Baim, pinjam buntat Baim. Aku dah macam orang bodoh mancing ni. Oh Baim, pinjam buntat. Aku dah macam orang bodoh mancing ni. Kau kata geram aku tadi. Kutil lagi. Topik kuning. Oh dah pukul 5 dah. Petang pun nak gasak. Aduh. Tahu turun petang tadi. Tahu pukul 2 tu. Tak payah turun pagi. 2, 3, 4, 5 dah. Aduh. Main lembik ah. Bujang. Wah, ada tu. Telur. Budang telur tak ada. Ni tu baling jumpa depan muka dia. Ni tu makan ni. Ni anak udang banyak lagi. Ni? Tak pakai sayang. Dah cukup dah ni. Aduh. Betul dia cubit kat celah-celah tu sakit. Celah-celah kuku. Kan? Ni kelipit-kelipit dia. Oh, tepi dia. Mana longkong ni? Longkong besar tak mau makan ah. Oh, jalan. Oh. Wah, tu dia. Pun jatuh. Oi. Ui. Tangkap kiri kanan, tangkap kiri kanan, tangkap. Ya, ini. Yes, dapat juga galah. Akhirnya 6 jam menunggu. Waktu kecederaan guys . Oh,
Ada naik lagi ya. So kejap lagi kita dah balik. Udang ni dah, udang Abang Bird dah ada orang order kat jual. Takutnya adalah sikit bagi muka sikit kat rumah kan. Kita pergi mancing. Jadi kita tak beli tau. Betul. Lesen tu, lesen. Jadi kita tak beli tau. Kalau tahu tadi bang kan, kita turun tu petang ke bang. Tahu tak? Petang pun gasak guys. Aduh, jadilah, boleh lah Ada cerita lah. Ada Pak Im kat sana tengah gasak lah. Jom. Ada sikit lagi waktu ni termancing tu. Okay dah, jom kita balik. Nanti kita tunjuk hasil macam biasa lah, kita nyotai gasak bau penuh. Tadi ikan. Tadi ikan baung. Jom. Okay guys, selamat petang-petang. Dah habis, nak balik. Okay, ni hasilnya. Hasil Abang Bird Kau tengok. Abang Bird, bukan bird, bird. Tengok hasil dia. Mantap. Dia memang otai lah, tak boleh lawan lah. So aku berada di JT Lubuk Tackle Orang kalau nak mancing udang, nak sewa bot, boleh Roger ni lah. Encik Zahrul Encik Zahrul Lubuk Tackle. Kau boleh Roger dia. Ni dia punya sistem dia. Okay, nak mancing kat JT boleh. Bot pun ada. Bot pun ada. Okay, tengok ni lah. Member kita pula nampak. Gila siap. Nampak. Buang apa tu? Angkat sikit bang, angkat sikit bang. Tengok. Oh, ikan ada mbak. Bang ini bang, kosong je bang. Kosongnya tengok. Okay, nak mancing udang, datang sini. Boleh mancing naik boat, boleh mancing dekat houseboat. Okey. Kat JT boleh, JT pun nanti akan diperbaiki lah, okey. Boat dia pun ada Tengok hasil orang mbak. Mantap Okey, nak mancing datang sini. Aku tinggalkan nombor. Aku tinggalkan nombor kat situ, korang boleh Roger dia. Ni dia memang busy sikit lah. Okey. So, kita jumpa lagi next video. Jangan lupa like, share dan subscribe guys. Okay, kita jumpa lagi next video. Apa pun mantap. Jangan lupa mancing guys. Jom, let's go.